Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi saya dalam segmen persepsi bersama dengan teman-teman saya yang sudi hadir ke studio AHF. Dan sebagaimana yang saya katakan saya, AHF sentiasa menampilkan pimpinan-pimpinan sama ada yang muda ataupun yang baru ataupun yang lama untuk mengupas banyak isu. Malam ini kita akan mengupas tentang mencari erti madani. Ini paling penting saya sebab kita bercakap madani sana, madani sini, kadang-kadang orang pun tak faham. Dan bersama-sama dengan saya mengundang tetamu istimewa saya, itu Saudara Mustafa Kamil Ayub. Apa khabar sahabat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Saudara kamera kat situ, saudara tak payah tengok saya. Orang nak tengok muka handsome, maka kacak okay. you. Dan Mustafa Kamil juga, beliau adalah merupakan pengurusi Sekretariat Madani. Dan juga banyaklah NGO yang akan memberi keterangan, memberi penjelasan, turun ke gelanggang, memberitahu rakyat erti madani. Saya sendiri pun kadang-kadang terconfuse bila sebut madani ni. Saya ingatkan di Madinah, apa ini bagi saya ada pembacaan. Kita pun terhad. Sebab itu saya mengundang Saudara Mustafa Kamil Ayub. Beliau merupakan pimpinan juga, pernah menjadi naib ketua pemuda keadilan. Saudara, jadi kita bebas. Siapa saya boleh datang sini. Asalkan jangan masuk sini untuk maki hamun, itu tak sesuai. Dan bersama-sama dengan saya yang akan menjadi moderator tetapnya. Moderator saya, Datuk Sri Dr. Azizan. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Kita ucap terima kasih pada Tok Kamal Amir kerana menjemput dan kita ucap juga kepada kawan-kawan yang merayakan hari Natal, Christmas. Pada Christmas hari ini, tapi kita kerja juga. Tak ada, Datuk. Semua pro bono. Tak ada, semua pro bono. Siapa saya datang sini pro bono. Sifat saya pun mengendalikan AHF ini. Tidak ada sesiapa pun yang, melainkan kalau kawan-kawan dia kesian kat saya tu, dia bagilah bantu sana sini sana sikit kan. Dan kalau ada headline, itu saja, lain tak ada. Sebab saya merasakan perjuangan itu bukan semestinya ada harga nilai yang perlu dibayar dengan wang ringgit. Penilaian perjuangan itu perlu disusun atur dan nilainya adalah pada kepuasan diri kita. Apabila perjuangan kita mencapai matlamat, itulah nilai sebenarnya bagi saya. Dari dulu lagi saya dah 50 tahun bergerak. Sebab saya orang UMNO, saya bukan ahli UMNO, saya orang UMNO. Dulu berdebat juga dengan Saudara Mustafa Kamil ni sebab beliau ada keadilan dulu. Baik, saya tak mau melengahkan waktu. Saya nak pas pada Datuk Azizan to begin the show. Sila Datuk, bila tanya malam ini, kita kalau boleh kita bedah juga. Sila Datuk. Okey. Baik, Saudara Mustafa. Kalau kita tengok hari ini, kita dah setahun dah. Dah setahun usia kerajaan Madani ini, dan terlalu banyak pencapaian-pencapaian yang telah kita capai. Tetapi saya melihat kita masih lagi agak gagal untuk memastikan bahawa rakyat di peringkat bawah faham apa itu sebenar konsep Madani. Kerana yang banyak diperkatakan oleh banyak pihak ialah tentang falsafahnya, tentang doktrinnya, tentang terasnya. Tetapi kalau nak dirangkumkan dalam bahasa yang mudah, saya rasa parti lawan lebih awal daripada kita. Dia bukan panggil Madani, dia panggil Madanon. Jadi Madanon itu lebih popular daripada istilah yang nak kita tanamkan di minda rakyat. Mungkin Saudara Mustafa boleh komen dari sudut itu. Baik, Dr. Azizan, Dr. Amir, rakan-rakan sekalian. Saya fikir sememangnya perkataan Madani ini suatu yang telah disinikalkan, disindir, dimomokkan dalam perkataan lantaran kemungkinan satu segmen kelompok orang Melayu Islam yang mungkin memandang sinis kepada agenda tersebut. Dan dalam konteks ini saya fikir ia sebenarnya satu produk yang cukup baik. Satu falsafah pembangunan negara atas nama Malaysia Madani, sekaligus dengan sejumlah tindakan keutamaan yang ada dalam membangun negara Madani itu. Namun saya fikir dalam keadaan akibat momokan dan sneaker yang cukup kuat, terutama dalam media sosial, mengakibatkan ia agak tersudut. Tambahan pula, media perdana kita mungkin belum cukup untuk mengetengahkan serta menyampaikan
falsafah agenda pembangunan berteraskan Malaysia Madani yang diungkapkan oleh PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oleh demikian, saya fikir di situ, walaupun dalam tempoh setahun ini telah berlangsung ataupun berjalan konsep pembangunan berteraskan Malaysia Madani itu, namun saya fikir sebahagian rakyat mungkin masih belum dapat melihat dengan jelas serta tepat apa itu Malaysia Madani. Dan saya kira dalam hal ini, apa yang perlu kemudiannya adalah supaya seluruh jentera sama ada kerajaan atau NGO atau swasta, seluruh lapisan masyarakat perlu didedahkan dengan setepat dan sejitunya makna Malaysia Madani, termasuk dari segi agenda ke akar umbi yang perlu dilakukan. Dan ini saya kira satu kerja yang perlu dijalankan secara berterusan, bersungguh-sungguh, sistematik, kerana serangan serta elemen sneaker, bagaimana Dr. Azizan ungkapkan tadi, mengungkapkannya sebagai Madanon, Mahal Dahni, Permadani dan berbagai ungkapan yang sinikal itu saya kira berjalan dengan cukup meluas di akar umbi rakyat. Sehingga mesej sebenar serta program sebenar yang dibawa oleh PMX itu agaknya terkesamping dan tidak dapat diterima dengan sebaiknya oleh rakyat. Jadi saya fikir ada ruang vacuum dari segi penyampaian maklumat serta penyampaian makna sebenar Malaysia Madani itu yang perlu dilakukan bersama. Sahabat, waktu boleh, sebab rakyat masih lagi macam saya kata tadi, tertanya-tanya apa maksud Madani, dari mana asal usulnya, bukan? So bila sebut Madani, benda sesuatu benda yang baru ni kadang-kadang rare dalam pemikiran rakyat. Dan waktu itu juga macam kata Datuk Azizan tadi, diserang dengan perkataan macam-macam. So itulah yang ada timbul kerajaan Permadani ke apa. What is the meaning of Madani? Apakah ini mesej sebenarnya di sebalik perkataan Madani itu yang diharapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri? Ini yang paling penting, yang rakyat di peringkat akar umbi nak tahu. Saya ramai ni pelayan saya, Jakar Linglung ada, Jebat Pembela ada, saudara Cik Awang, saudara Nur Azman, saudara Arifin Abdul Halim, begitu juga saudara Azmi Nordin dari Bagan Dato', so Puan Fazilah Awang, saudara Hashim Aliah dari Melaka, Cik Mat Mohaini. Ni ramai ni nak tanya apa maksudnya Madani itu sendiri. Silakan. Saya kira soal membahaskan masyarakat itu, saya kira telah dibahas lama oleh pelatur Sokrates dan seumpamanya. Namun yang penting kemudiannya dalam abad ke-6 Masihi, Rasulullah SAW memperkenalkan Saifah Madinah. Saifah Madinah ini merangkumkan di antara Ansar dan Muhajirin, di antara Aus dan Khazraj. Dalam Saifah Madinah juga merangkum 47 fasal perlembagaan itu, di antara orang Islam dan orang Kristian, Islam dan Yahudi. Berbagai kelompok yang ada di Madinah pada waktu itu, kerana Madinah pada waktu itu adalah multiracial, multi-religious state yang menggabungkan kira-kira 50% umat Islam, 30% Kristian, kurang sedikit 20% Yahudi, dan sejumlah yang lain adalah Majusi Zoroastrian, menyembah api. Dan mereka hidup aman damai pada asasnya dengan gandengan ataupun dipimpin oleh Saifah Madinah atau perlembagaan Madinah. Jadi di situlah sebenarnya kalau kita ada dari segi permulaan suatu masyarakat yang tersusun dan teratur. Ini diungkap oleh Profesor Ismail Fuqi sebagai a par excellence society. Masyarakat tersusun, berhukum dengan kesejahteraan, kemampanan yang ada dalam masyarakat Madinah pada waktu itu. Dan hubungan di antara kaum yang baik. Walaupun ada pengkhianatan kemudiannya, itu sejarah berikutnya. Dan ini kemudian sebenarnya berkembang di Andalusia terutamanya. Selama 600 tahun di Andalusia. Dan di situ saya fikir berlaku interaksi di antara masyarakat Islam dengan masyarakat Kristian dan juga Yahudi pada waktu itu. Dan idea yang sama masyarakat Madinah itu tadi, dari segi keterbukaan, dari segi menghayati nilai agama, dari segi mempertahankan negara sebagai asas yang penting, itu dan juga kemakmuran ekonomi, itu berlaku dalam konteks Andalusia. Dan kemudian idea masyarakat Madani juga sebenarnya berkembang di Eropah. Tapi mereka menukarnya kepada masyarakat sivil. Sewaktu masyarakat Islam dalam tempoh 700-800 tahun itu, istilah Madani, Umran Hadari, Mujtama Al-Madani, Madinah Al-Fadilah, itu antara ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh Ibn Taymiyah, oleh Ibn Khaldun, oleh Ibn Maskaweh, oleh Al-Farabi, dan beberapa tokoh ahli falsafah yang lain. Maknanya di situ, masyarakat itulah sebagai asas kepada masyarakat yang terbuka. Menghormati wanita, menghormati undang-undang,
itu bermula di Madinah. Sebab waktu itu di Eropah, zaman gelap. Ya. Zaman itu zaman perang sama mereka, tidak ada teknologi, tidak ada saintifik dan seumpamanya. Waktu itu mereka kemudiannya belajar dengan umat Islam di Andalusia. Ya. Dan di situlah kemudian mereka mengembangkan sama ada seperti Thomas Hope atau Alexis Tocqueville atau Gramsci atau beberapa nama yang lain. Mereka mengembangkan market civil dalam konteks di Eropah. Termasuk John Locke yang memperkenalkan three treatises yang mengungkapkan soal tata kelola good governance dalam konteks di Eropah. Tapi dia hanya fokus kepada good governance tanpa mengembangkannya kepada asas agama yang perlu ada dalam memimpin negara, masyarakat pada waktu itu, ekonomi dan seumpamanya pada waktu itu. Kerana ada kecenderungan di pihak barat, mereka mengosongkan agama daripada pentadbiran dan seumpamanya. Namun, dalam konteks umat Islam terutamanya yang merupakan pencetus kepada masyarakat madani serta kemudian negara madani, itu saya fikir dengan jelas dia mahu ekonomi yang makmur, negara yang dengan undang-undang, dengan kekuatan dari segi semangat setia kawan, kesejahteraan alam, ada undang-undang terhadap waktu perang. Ini semua diajar oleh Islam seawal abad ke-6, 7 Masehi lagi telah diajar oleh Islam yang kemudian berkembang seantero dunia dari segi falsafah serta semangat demikian. Kemudiannya, saya kira dalam konteks Sulaiman Ibrahim, di tahun 1995, beliau mempopularkan istilah masyarakat madani dalam Festival Istiqlal di Jakarta. Ya. Walaupun teman-teman Indonesia sudah agak sekian lama juga menggunakan istilah masyarakat madani ini, Nurholis Majid dan beberapa nama yang lain yang telah mempopularkan istilah masyarakat madani di Indonesia. Namun Syah Anwar apabila Festival Istiqlal 1995, beliau mempopularkan istilah itu dan membawanya ke Malaysia dalam konteks istilah itu. Dan dalam perhimpunan Agung UMNO 1996-1997, saya fikir beliau mengungkapkan istilah masyarakat madani walaupun ditanggapi secara agak negatif oleh Tun Mahathir dengan istilah apa ni pembenaran ni. Saya ada dalam perhimpunan Agung UMNO 96-97 itu sebenarnya. Jadi saya kira dalam hal itu setelah mula ada sedikit kerenggangan dalam konteks kerana Syah Anwar memperkenalkan istilah madani serta masyarakat madani. Dan kemudiannya pada tahun 2022, waktu itu masih beliau ketua pembangkang, maka diluncurkan buku Malaysia Madani for a Better Malaysia dalam bahasa Inggeris. Dan dalam bulan November, dalam bulan berikutnya itu, November, beliau meluncurkan membangun negara madani dalam bahasa Melayu yang kemudiannya memberikan 6 rukun utama ataupun 6 prinsip sendi utama yang perlu ada dalam Malaysia Madani yang basically pada asasnya adalah merupakan nilai-nilai yang perlu dibina dalam membangunkan Malaysia Madani. Untuk mempermudahkan, betul, saya fikir dalam konteks itu sama ada kemampanan, kesejahteraan, ihsan daya cipta, kemakmuran. Ini semua adalah elemen-elemen ataupun sendi-sendi yang perlu dalam konteks membina sebuah negara Malaysia Madani dengan terjemahan-terjemahan program yang saya fikir telah pun ada. Sama ada ekonomi madani, sama ada langkah-langkah utama yang beliau ambil, serta beberapa program inisiatif peduli rakyat yang dilakukan sepanjang 2023 dan insya-Allah akan ditambah baik lagi menjelang tahun depan 2024. Dalam bajet 2024 saya fikir ada banyak lagi yang inisiatif yang akan ditambah baik menjelang 2024 ini. Jadi cuma sekali lagi saya fikir dalam hal ini Datuk Amir, maknanya soalnya penjelasan itu penting dan dipermudahkan. Untuk itu juga dalam konteks NGO yang sekarang juga aktif menggerakkan ini, kita menggerakkan suatu yang dipanggil sebagai SMARA, Sekretariat Malaysia Madani Rakyat. Kita mahu ke akar umbi membuat training, membuat penjelasan, penerangan kepada rakyat di akar umbi dari segi apa itu madani dan apa agenda, apa program, dan kita permudahkan dalam berbagai benda. Alhamdulillah, saya fikir yang terbaru kita buat di Perak, kemudian di Negeri Sembilan, dan mereka memberikan rating ke 90%, very good. Maknanya mereka faham, mereka sedar dan mereka akan laksanakan sebagai agent kepada Malaysia Madani ini. Tak Iran, anything? Baik, Saudara Mustafa, kalau kita tengok all in all, apa yang kita nak sampaikan ialah nak melahirkan satu bangsa dan sebuah negara
yang mampu mempunyai nilai-nilai peradaban yang tinggi, Ya. kemakmuran ekonominya mampu dinikmati secara bersama, dan yang paling penting yang kita nampak dari segi dasar yang nak ditekankan oleh Yang Berhormat PMX ialah mengenai tentang tata kelola. Itu sebahagian daripada akhirnya yang kita nampak dia boleh dipecahkan kepada 8 bidang, ya, dari segi perundangannya, kemasyarakatannya, pembangunan luar bandar, pembangunan dalam bandar. Ada banyak perkara yang telah diberikan fokus. Saya nak promo sikit tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah buku terbitan Pejabat Perdana Menteri setahun bersama Kerajaan Madani, baru saja diterbitkan. Jadi kalau kita nak faham apa itu Madani, di dalam buku ini telah pun dinyatakan dengan jelas apakah pencapaian-pencapaian yang telah kita kecapi sepanjang setahun pelaksanaan Kerajaan Madani. Jadi dalam konteks hari ini, dalam banyak perkara baik, dalam buku ini ada banyak perkara-perkara baik dan banyak perkara yang telah pun dinikmati oleh rakyat. Tetapi akhirnya manusia yang saya rasa kurang bertanggungjawab dalam negara ni, yang menganggap hanya diri mereka yang betul, maka mereka cuba untuk membuat satu naratif bahawa negara ini orang Melayu dan Islam sedang diancam. Orang Melayu dan Islam itu terancam. Jadi dengan naratif tersebut, maka saya fikir Kerajaan Madani ini harus menjawab bagaimana, seperti mana yang diungkap oleh Ibn Khaldun dalam mukadimah tentang Umran Al-Alam, bagaimana manusia itu boleh bersimbiosis, boleh coexist dengan hidup aman damai. Kita tak boleh nafi bahawa dalam negara ini ada juga orang Melayu, majoriti, ada orang Cina, ada orang India. Tapi yang cuba dimomokkan, orang Melayu dan Islam terancam. Jadi oleh itu kita harus menyatukan diri kita dengan dalam bentuk siasah. Dan ini mesti kita pertahankan kerana nanti mahkamah syariahnya, undang-undang syariahnya terancam. Komen Saudara Mustafa? Saya kira dalam hal ini, kalau kita tengok lihat asas Masyarakat Madani awal Madinah pun sebenarnya Masyarakat Majmuk. Ya. Dalamnya ada 50% Islam, 30% Kristian, kurang lebih 20% Yahudi dan sejumlah Zoroastrian Majusi yang menyembah api. Dalam arti kata yang lain, masyarakat majmuk multiracial. Dan mereka pada asasnya hidup dengan aman damai. Cuma ada sekelompok yang mengkhianati, itu betul. Kemudian menjadi ketegangan demikian. Tapi asas awal itu dia aman damai sebenarnya. Dan itu yang Rasulullah mahukan sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama, tidak juga kita menolak. Soal keperluan dari segi perpaduan umat itu penting. Itu betul, memang penting. Namun, tidak pula bermakna kita dengan mudah menidakkan soal keududan kemajmukan yang ada dalam negara kita ini. Jadi soal perpaduan itu saya fikir semua pihak, malahan di awal-awal kewujudan Kerajaan Perpaduan Madani, semua pihak, semua parti diundang oleh Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan secara bersama. Dan sebenarnya di situ tidak ada pihak yang boleh menyalahkan untuk mengatakan yang Pertuan Agong kita tidak mengundang. Mana mendapati being sideline, tidak ada. Semua pihak diundang. Cuma ada kalangan yang menolak untuk bersama. Jadi itu yang berlaku. Oleh demikian dalam hal ini, hasrat Kerajaan Perpaduan Madani, sebenarnya kita mahu merangkul seramai mungkin umat Islam, NGO dan sumbangan untuk bersama. Mendokong dan tak perlu sampai sinika dan sumbangannya sebab saya tahu. Dalam perbahasan kita juga, kita tahu bahawa sebagian besar juga telah membahaskan istilah Masyarakat Madani ini lebih kalangan. Cuma apabila ia dibawa dan dipopularkan oleh PMX kita ini, ada kalangan yang mulai sinikal. Oleh kerana bukan dia yang bawa. Oleh kerana bukan dia yang mempopularkan. Itu saja sebenarnya. Jadi saya fikir ini perlu kita selesaikan. Dalam arti kata yang lain, rakyat kita perlu didik, kita sampaikan kepada mereka. Sebab akhirnya, Masyarakat Madani ini milik kita bersama sebenarnya. Termasuk untuk orang Cina, India, orang Dayak dan Kadazan. Malaysia Madani ini, saya dalam satu dialog membabitkan orang Kristian. Memang ada tokoh-tokoh Kristian, tokoh-tokoh Hindu, Buddhis, Confucius. Bersama. Akhirnya dia kata kami dengan 6 rukun yang ada itu, kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, kami tidak ada masalah. Dan kita bersama dengan 6 rukun ini dan perlu kita gerakkan bersama. Dalam arti kata yang lain, kita tidak perlu tunjukkan polemik dalam konteks kononnya dengan Malaysia Madani ini Islam terpinggir, Islam terancam, Melayu terancam, tidak. Sebenarnya istilah ini patutnya lebih menyatukan kita.
sama ada kita yang sama Islam, maupun di kalangan yang beragama lain, maupun yang bukan Melayu, Malaysia Madani seharusnya lebih mempertautkan kita. Kerana ia istilah common yang boleh diterima oleh semua pihak. Malahan ia mengukuhkan lagi perpaduan kita, perlembagaan negara kita, rukun negara kita seharusnya. Okey, saudara, saya ingin, sebab saudara menyinggung juga tadi tentang bahawa Madani ini artinya ia bukan berupa sebagai ajaran, tetapi satu budaya Madani ini melangkaui sampai ke Andalusia. Betul. Saya agak tertarik hati sebab bila saudara menyatakan sampai ke benua Andalusia, di mana di situlah berkembangnya Islam yang begitu hebat. Dan Andalusia seperti kita tahu bahawa ancamannya adalah daripada Puteri Isabella, bukan, dengan Magellan. Dan kita melihat juga bagaimana hancurnya Andalusia itu, maka hancurlah Islam pada keseluruhannya. Saya cuba buka dari segi buku-buku sejarahnya, apabila Andalusia itu fall to the Magellan Empire, to the Magellan Army, jatuhnya Andalusia lebih kurang 9 tahun lepas itu jatuh pula Empire Melayu Islam Melaka. Betul. So jadi saya melihat bahawa acuan-acuan ini ada, cuma Madani sudah pun terasas di Madinah. Artinya warga di Andalusia mereka menerima Madani. Betul. Cuma diganggu gugatkan oleh political scenario di Andalusia kerana ada ancaman, kerana ini yang tidak bersama bersekongkol ataupun tidak sehati dengan perjuangan Islam. Tapi dan dalam kerajaan itu sendiri, perebutan kuasa between the two Ahmad, pada anak-anak kepada raja ataupun khalifah Ahmad waktu itu, maka berlakulah kehancuran. Jadi apakah saudara melihat bahawa Madani ini dibawa daripada Madinah punya budayanya ke negara kita ini, dan apakah tiada ancaman? Saya kira ialah memang ada kalangan yang semacam seolah apakah ini agenda Islam semata-mata. Ya. Tetapi sebenarnya kita kan harus faham bahawa agenda Madani ini universal. Sebab itu apabila berlaku interaksi budaya di Andalusia selama 600 tahun, tidak sekejap, 600 tahun. Bukan sikit. Bukan sekejap. Dan kemudian 600 tahun itu juga kalau kita saksikan bagaimana Andalusia merupakan bandar raya terbesar dunia pada waktu itu. Yang terhebat. Yang terhebat di dunia pada waktu itu. Umpama New York atau London pada hari ini. Dan budaya serta interaksi antara kaum, antara agama, intelektual, di kalangan budayawan, di kalangan sastrawan, agamawan, aristokrat berlaku dengan cukup hebat. Raja-raja England, Spain dan seumpamanya dan juga Austria menghantar anak-anaknya belajar di Andalusia pada waktu itu. Dalam arti kata yang lain, mereka telah membina satu tamadun. Madani dan kata tamadun telah terbina di Andalusia dengan cukup baik. Hatta sebagian besar daripada tamadun itu dibawa ke Eropah. Barulah mengeluarkan Eropah daripada zaman Dark Ages, zaman kegelapannya, kepada zaman Enlightened, zaman Renaissance berada di Eropah. Itu semua dibawa benihnya daripada tamadun Islam, tamadun di Andalusia. Termasuk soal konsep masyarakat Madani yang dibawa daripada sana juga, bahawa bila dalam masyarakat Madani itu perlu diberi kebebasan kepada rakyat untuk mengundi, hak wanita dan seumpamanya. Sebab kita harus faham, dalam konteks hak mengundi di barat tak ada sebelum Islam ajar mereka. Tetapi Islam yang mengajar mereka ada hak untuk wanita, ada pewarisan untuk wanita. Ini semua ada dalam masyarakat Madinah, yang bagaimana juga dalam ajaran Al-Quran Karim dengan cukup lengkap memperjelaskan semua itu. Oleh demikian, pada hemat saya, seharusnya kita, rakyat di Malaysia ini, bagi yang Islam, seharusnya istilah masyarakat Madani, Malaysia Madani lebih menyatukan kita seharusnya. Manakala di kalangan teman-teman yang tidak beragama Islam, kita kongsikan bahawa ia juga seumpama macam masyarakat sivil. Yang tidak pula kita menentang ataupun meminggirkan mana-mana agama yang lain. Dan ini memang telah terangkum pun dalam perlembagaan kita. Jadi dalam hal ini sebenarnya ia patutnya merupakan suatu titik pertemuan kita dalam konteks memadukan rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan kaum. Kita bersama-sama membangunkan dan meletakkan kembali Malaysia di pasada dunia. Dan alhamdulillah saya fikir Tuan Anwar, walaupun dengan serangan seumpamanya beliau tu bekerja, sebab itu dalam tempoh setahun Malaysia Madani sudah ada 340 bilion FDI ataupun foreign direct investment menanti untuk masuk 2024 ini, insyaAllah. Jadi saya fikir kesan ekonomi yang lebih rancak, yang lebih makmur akan kita dapat rasakan tahun depan, insyaAllah. Saya yakin. Baik,
Kalau tadi saya tertarik juga dengan apa yang Tok Kamal sebut dan juga Saudara Mustafa sebutkan tadi, sebenarnya kalaulah nak menjawab naratif Islam Melayu terancam sekarang ini berbanding dengan 74 ahli parlimen datang daripada Bersatu dan PAS yang kononnya mewakili suara besar orang Melayu. Tetapi kalau kita tengok apa yang cuba diusahakan oleh Yang Berhormat PMX pada peringkat awal dan juga yang diusahakan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mahukan dua gabungan besar PH dan Perikatan Nasional ini disatukan, begitu juga dengan UMNO. Sebenarnya kalau itu berlaku, kalau kita tengok dominasi ahli-ahli parlimen Melayu Islam itu dan juga Bumi Putra jauh lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang. Jadi isunya mengapa setelah mereka sendiri yang menolak untuk bersama dalam kerajaan perpaduan dan mereka mengatakan kerajaan ini Islam Melayu terancam, sama ada Tok Kamal atau Saudara Mustafa nak jawab naratif politiknya. Saya agak, iyalah, Bani Tok Kamal pun boleh jawab, saya kongsi sekali. Tapi saya fikir dalam hal ini, sebenarnya, iyalah, sepatutnya kalau jiwa kita terbuka dan untuk rakyat Malaysia, seharusnya kita menerima daripada awal pelawaan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong untuk betul-betul mewujudkan kerajaan perpaduan yang membabitkan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dan saya kira di pihak PH, di pihak Barisan Nasional sedia untuk itu. Cuma di pihak PN menolak gagasan atau cadangan demikian. Jadi oleh demikian berlakulah keadaan yang ketidakseimbangan dan keadaan jumlah ahli parlimen Melayu yang membentuk kerajaan perpaduan madani pada hari ini. Tetapi tidak harus dipersalahkan kerana pelawaan telah dibuat serta cadangan telah dibuat, namun berlaku penolakan di sana. Jadi saya kira dalam hal ini saya fikir rakyat seharusnya lebih bijak menilai siapa yang tidak bersedia untuk perpaduan. Siapa yang tidak bersedia untuk betul-betul menyatukan umat ini. Jadi saya kira rakyat perlu lebih bijak untuk menilai dalam hal ini dan saya fikir PMX oleh kerana berlaku penolakan walaupun beliau sentiasa terbuka. Kalau ada kesediaan baru dan seumpamanya, saya lihat beberapa statement beliau sentiasa terbuka. Namun beliau tidak mahu pula kerajaan perpaduan madani ini digugat oleh mana-mana pihak sebab agenda yang ada di hadapan itu besar. Dan kalau kita lihat hasilnya mulai menampakkan buahnya. Termasuk pemimpin di peringkat antarabangsa. Keberanian beliau untuk berdepan dengan Joe Biden dalam isu Gaza sebagai contohnya. Tidak ada negara Islam lain yang berani berbuat demikian. Jadi saya fikir kita sudah mulai ada harga diri kita di mata antarabangsa. Dan saya yakin maknanya kalau kita seluruh NGO, seluruh pihak dan kalangan yang ada, termasuk jentera kerajaan yang ada, sama-sama kita mengganding bahu dalam hal ini, maknanya kita boleh betul-betul membawa Malaysia ke landasan yang sebenar, mengembalikan kecemerlangan serta insya-Allah saya yakin bahawa Malaysia sebagai Tiger of Asia itu boleh kita jayakan bersama dengan agenda reformasi yang bawa dalam semangat in uridu ilal islah masata' yang selalu dia ungkapkan itu. Saya kira beliau secara serius melakukannya dan kita mengharapkan bagaimana olahan supaya setiap strata masyarakat Malaysia kita ini boleh menjurus ke arah demikian. Okey, saudara menyentuh tentang soal 95, 96. Saya suka juga Throwback. Ya. 95, 96 bagi saya itu dalam saudara hadir dalam Perhimpunan Agong UMNO telah merupakan bibit-bibit percanggahan. Dan pada sekitar tahun 96, 97 itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kebetulan dalam percutian yang amat Perdana Menteri, beliau memangku jawatan sebagai Perdana Menteri dan saat itulah beliau mengupakan pindaan kepada akta rasuah. Jangan lupa pada tahun 96 juga 96 97 itu di negara Indonesia sudah pun mula meledak dengan saudara pun faham, saya ingat saudara juga terlibat dalam perjuangan itu agenda KKN, korupsi, kronisma, nepotisma. Jadi inilah antara unsur-unsur yang membawa suasana yang akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim terkumban ke di belakang jeruji besi. Okey, orang kata macam-macam lah. Tetapi saya melihat apakah Madani ini sebab momen saja Datuk Seri Anwar Ibrahim memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, apabila beliau melaungkan masyarakat Madani apa semua, beliau mau memerangi gejala rasuah ke akar umbi. Dan pada waktu itu orang banyak cakap sembang kari aja Perdana Menteri ni. Sebab tak ada action dan sebagainya. Tapi peringkat akhirnya sejak seminggu lepas sudah pun mula adanya gerakan-gerakan
yang saya yakin bukan dilakukan oleh beliau tetapi kebebasan. Cuma saudara jangan lupa waktu beliau berucap di parlimen, saya menghayati ucapannya waktu di parlimen, sebab beliau mengatakan dia nak memberi teguran kepada pimpinan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, you are working with a new prime minister. Kita rekod balik Datuk Azizan. So retinya apakah Madani ini akan memerangi secara sampai ke dasar soal korupsi. Ini saya nak tanya dengan saudara. Ini kena tanya Rizwan Ibrahim lah. Tapi saya fikir dalam hal ini beliau memilih langkah-langkah secara yang sistematik, teratur, mengikut urutan kemampuan dan keadaan yang ada. Dan saya fikir bagaimana beliau selalu sebutkan bahawa janganlah dalam soal rasuah ini ikan bilis yang kita tangkap dan kita hukum. Jurung yang besar terlepas, itu saja. Oleh demikian, saya fikir dalam soal kebebasan media yang tadi Pertuan Azam ungkapkan dan beliau berikan kepada media. Itu juga isi kerajaan, SPRM dan seumpamanya. Dan itu juga komitmen beliau bagaimana apabila beliau memangku sebagai Perdana Menteri sewaktu tahun-tahun 97 dahulu. Maknanya dia antara akta yang dipindah adalah soal akta penjagaan rasuah yang berlaku pada waktu itu. Dan itu saya fikir memang mengguris kalangan tertentu yang takut dengan perubahan akta yang ada pada waktu itu. Jadi saya fikir dalam hal ini beliau akan, saya yakin membiarkan pihak yang berkuasa berwenangan untuk menjalankan tugas mereka tanpa interference politik. Jadi oleh demikian, sama ada mereka ahli kabinet ataupun bekas ahli kabinet ataupun tokoh-tokoh korporat dan seumpamanya, saya fikir memang terdedah kepada penyiasatan oleh SPRM dan seumpamanya. Dan untuk itu, saya yakin bahawa beliau committed dengan komitmen ataupun janji beliau, semangat dasar yang ingin beliau berjuang. Sebab antara lain yang terpenting dalam Malaysia Madani itulah tata kelola yang baik, good governance, termasuk soal memerangi rasuah ke akar umbinya. Itu antara lain soal kemakmuran negara, ekonomi dan seumpamanya. Jadi saya fikir beliau akan melakukan hal itu dengan sesungguhnya bukan berupa lip service atau melepas batu tangga saja dalam soal memerangi rasuah dan seumpamanya, termasuk soal memerangi kemiskinan. Itu juga antara prioriti saya fikir yang merupakan keutamaan kepada beliau dalam hal ini Malaysia Madani. Baik, di peringkat awal tahun pertama, setahun kerajaan Madani ini, kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, Yang Amat Perdana Menteri berjaya menstabilkan politik. Ini pada saya satu pencapaian yang paling penting, yang utama dapat diwujudkan di bawah pentadbiran kerajaan Madani ini, kerana dalam dialog Yang Amat PMX bersama kami editor-editor kanan portal dan juga akhbar harian, Yang Amat sebut ada usaha-usaha terkini yang telah digagalkan untuk memujuk GPS Sarawak supaya keluar dan memberi sokongan kepada pihak satu lagi. Jadi kalau kita tengok sampai hujung tahun orang nak bercuti ni pun mereka tak habis-habis dengan usaha nak menebuk atap ni. Tapi setakat ini jaminan Yang Amat PMX mengatakan bahawa cubaan itu telah dinoktahkan melalui GPS mengulangi buat kesekian kalinya, mereka tetap bersama. Dan ini satu berita baiklah. Dan Yang Amat juga beri satu kenyataan yang agak keras bahawa beliau di usia ini, beliau tidak akan kompromi dengan sebarang pengkhianatan. Ini saya ingat satu perkara yang netizen semua perlu tahu. Sebarang usaha pengkhianatan itu tidak akan mendapat tempat dalam kajian ini dan pastinya tindakan keras akan diambil. Baik. Tahun 2024 ini kita akan masuki era tahun kedua kerajaan Madani. Yang Amat menekankan tentang ekonomi. Jadi topik 2024 ialah ekonomi. Kerana sudah kita asyik berpolitik penggal yang lepas sampai 3 kerajaan bertukar. Jadi tiba masanya kita serius dalam hal ekonomi. Dan yang paling menariknya yang kita bincangkan tadi ialah tentang tata kelola, tentang memerangi rasuah. Dan kalau kita tengok tata kelola, tuan-tuan dan puan-puan, 2-3 hari lepas MyCC telah pun mengambil
tindakan yang Pembekal mengenakan makanan denda ayam. sebanyak 414 juta kepada 5 kartel pengeluar makanan ayam. Ya. Jadi makanan ayam yang mahal ni bukan saja disebabkan oleh harga input untuk buat makanan dedak ayam tu, tetapi disebabkan oleh ada kartel yang menetapkan harga. Jadi jumlah saman yang jumlah kompaun yang besar ini pada saya menunjukkan keseriusan Yang Berhormat Perdana Menteri dalam memerangi kartel yang akhirnya menyusahkan hidup rakyat. Dan yang kita baca dilaporkan dalam media, apabila Menara Ilham itu disita, itu juga mengejutkan dan menyentap banyak pihak kerana belum pernah terjadi dalam sejarah Malaysia. Belum lagi Tok Kamal. Belum terjadi dalam sejarah negara kita ada tindakan seberani itu yang diambil oleh SPRM menyita satu bangunan. Jadi ini satu isyarat yang jelas. Tapi saya Satu figura yang paling digeruni selama ini. Tapi saya juga bimbang kerana kartel ini mereka akan bertindak ganas. Jadi kita mendoakanlah supaya pemimpin kita diberi keselamatan. Baik, ekonomi. Kita akan lebih fokus kepada ekonomi, dan tahun depan 2024, bila saya tanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, beliau mengatakan tahun depan sepatutnya rakyat boleh tersenyum lebar. Kenapa? Tahun depan akan dilaksanakan gaji progresif. Dan kerajaan juga meminta sektor swasta menaikkan gaji sektor swasta yang sama hari ini banyak juga yang tak naik. Jadi ini adalah satu berita gembira buat rakyat. Dan satu berita gembira juga bahawa kerajaan tidak akan berkompromi dengan koruptor, dengan perasuah. Kerana kalau kita hebat ekonomi, makin banyak juga rasuah akan berkembang. Kerana banyak peluang di situ. Ya, Dok, duit nak masuk banyak ni, 310 bilion nak naik ni. Sila. Jadi komen saudara Mustafa tentang usaha kerajaan untuk memakmurkan rakyat kita tahun depan. Ya, saya kira dalam soal ancaman serta ketegasan dalam soal memerangi rasuah tu saya fikir betul. Maknanya akan ada ancaman. Akan ada kalangan yang kartel dan seumpamanya yang tidak senang. Selama ini mereka telah secara sewenang-wenangnya mengawal secara maknanya monopoli, kartel. Ini semua yang menentukan kadang harga barang dan seumpamanya. Dan rakyat memang berada dalam kesusahan apabila berdepan ataupun penindasan oleh pihak kartel, monopoli dan seumpamanya menentukan mengawal harga barang mengikut kehendak mereka dan kemahuan mereka. Dalam masa yang sama, apabila ini telah mulai ditunjukkan dengan cukup jelas, tindakan tegas bagaimana Dr. Zizan sebutkan tadi, dalam konteks tegas pihak kerajaan, termasuk soal di kalangan sektor korporat, tokoh-tokoh korporat yang maklumat SPRM yang cukup banyak, maka tindakan diambil oleh mereka secara yang tegas dan berani. Memang itu mencabar, betul, keadaan itu demikian. Namun saya fikir bagaimana yang kita ungkapkan tadi bahawa Datuk Seri Anwar memang cukup tegas dalam hal ini dan bukan nak main-main soal ini kan. Jadi don't play-play lah kan. Jadi beliau betul-betul serius dalam soal ini dan beliau yang memberikan signal kepada semua pihak supaya tidak bermain-main dalam isu ini. Sebab bagaimana Datuk Azam ungkapkan tadi, bahawa untuk kita memacu ekonomi kita, memakmurkan ekonomi kita, terus meyakinkan pelabur-pelabur antarabangsa, saya kira elemen tata kelola yang baik, elemen tidak ada monopoli, elemen ketelusan, ini semua penting. Dan tanda-tanda awal telah ada apabila 340 ke 310 bilion, 310 bilion ringgit Malaysia insya-Allah telah pun dimeterai untuk masuk ke Malaysia dalam tempoh setahun ini. Dan saya fikir terutama juga dengan konflik ataupun genosid yang berlaku di Gaza ini, sejumlah wang Asia Barat ini juga akan datang ke Malaysia. Mereka protes kepada mereka dan juga dunia Eropah. Ini saya fikir, saya yakin akan berlaku capital flight daripada West Asia ataupun Middle East, terutamanya ke negara kita Malaysia ini. InsyaAllah. Sebagai hub, Islamic Financial Hub yang penting. Dan ini diungkap oleh Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2024 beliau bahawa Malaysia mahu menjadi a leading international hub, financial international hub untuk Islamic Financial Hub dalam konteks rantau ini. Dan saya yakin ini sedang berlaku dan itu semua akan ada limpahan-limpahan. Orang kata in fact kepada rakyat
dari segi kemakmuran ekonomi yang insya-Allah akan kita capai. Bagi saya, kita mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim konsisten. The most important, konsisten. Kalau tak konsisten ni, cakap saya tak terlaksana, bukan? Yang keduanya, kalau kita mampu untuk mengawal korupsi dan sebagainya, kalau diikutkan sejarah, saya cuma membaca sejarah yang tertera dalam buku-buku yang saya baca apa semua tu, ada satu tahapnya. Kerana apabila Empire Madani, saya mengambil kira sebagai Empire Madani, kehebatan ekonominya, sehingga kan ada satu tahun zaman Saidina Umar Abdul Aziz. Ya, betul. Okey, sehingga kan tak ada penerima untuk mendapatkan bayaran zakat. Artinya waktu itu rakyat dia keseluruhan bukan sedikit waktu itu. Satu empire sampai ke Andalusia dan sebagainya, dan dah tak ada orang nak bayar zakat. Tak ada orang nak, sebab artinya penerima tak ada dah. Nak menerima zakat tak ada. Nak menerima zakat dah tak ada. Semua kaya. Sedangkan sekarang ini, saat ini negara kita rakyat masih lagi ternanti-nanti. Bagaimana apa kata Rafizi 2-3 hari lepas, dia kata kita tak mau menjadikan menteri ekonomi itu sebagai Santa Claus, membawa penjajahan setiap kali turun dan sebagainya. Okey, tetapi maksud saya tu artinya kalaulah Madani ini dapat diterjemahkan sebenar-benarnya daripada zaman kekayaan Empire Islam itu bermula daripada Saidina Osman, Osman Affan, membawalah sampai Saidina Abdul Aziz, sampai tak ada orang nak terima zakat. Kalau tak ada warga yang nak menerima zakat, artinya tak ada orang miskin lah. Dan saya melihat lagi bahawa peringkat awal, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa matlamat first kali dia kata harus untuk menangani derita rakyat. Kemudian beliau menekankan mesti menangani masalah miskin tegar, yang padanya dia memberitahu pada jemaah menterinya sehingga ini lebih kurang dari berapa hari lagi Dr. Aizan? Lebih kurang dalam 7 hari lagi ataupun 5 hari lagi. Berakhirnya artinya 4 hari lagi tidak ada rakyat yang miskin tegar. Jadi ini yang saya lihat. Jadi apa pandangan saya sebagai orang yang rapat dengan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, pernah bersama dengan keadilan dalam reformasi dan memahami tentang Madani itu. Apakah kita menuju ke arah itu sehingga rakyat tak ada yang layak untuk menerima zakat. Silakan. Saya kira Dr. Amir dalam hal ini tidak ada mustahilnya. Kalau pernah berlaku apabila kutipan zakat itu baik, rasuah kalau tidak sifar pun diminimalkan seminimalnya. Dengan kekayaan negara kita ini, dengan minyak, dengan bala, kurangnya malapetaka, tidak ada sebab mengapa kita tidak boleh lebih kaya daripada Jepun, tidak boleh kaya daripada Korea. Betul. Tahun-tahun 70-an, Korea dan Jepun lebih kurang sama dengan kita saja. Dalam bola sepak, dalam bidang ekonomi, lebih kurang sama dengan kita. Tetapi, kalau kita lihat, Jepun terkenal dengan sikap perubahan mereka, minda baru yang mereka bina dengan Fukoku Kohe. Tahun-tahun 60-an. Sehingga mereka kemudian menjadi gergasi ekonomi. Sama juga Korea. Korea apabila lawatan oleh Presiden Pak Chung-hee ke Petrombong. Pak Chung-hee pemain badminton. Pak Chung-hee, tahun 70-an. Waktu itu almarhum Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita. Dan beliau melawat gerakan negara. Dan antara yang beliau lihat adalah satu kaligrafi yang cantik di bilik gerakan negara. Dan ditanya kepada Allahyarham Tun, what is the meaning of that calligraphy? Allahyarham Tun menjawab, verily, never will Allah change the fate of a people until they change themselves. Allah tidak akan mengubah nasib mana-mana kaum kecuali mereka mengubah nasib mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Presiden Pak Chung-hee kemudiannya membawa dia kata this great philosophy. I must bring back this philosophy, this sentiment, this motivation back to Korea. Dan terus melancarkan apa yang dipanggil sebagai Semaun Undung. Semaun Undung. Tu Amir orang lama dia tahulah Semaun Undung ni kan. Dan selepas beberapa tahun, 20-30 tahun, betul-betul mereka menjadi gergasi hingga hari ini. Korea. Apa masalah kita? Apa masalah kita? Korea Selatan bukan Korea Selatan, bukan Korea Utara. Maknanya dari segi sumber mereka tak banyak. Malapetaka mereka dengan tsunami-nya, gempa bumi dan seumpamanya. Betul. Mengapa tidak kita? Jadi kita sebenarnya dengan resource, sumber asli yang kita ada. Kalau ditampung pula, ditambah dengan tampung tidak ada korupsi, minimal korupsi, pengurusan yang cekap, kita insya-Allah sebenarnya boleh lebih ke depan berbanding Korea Selatan dan Jepun atau dalam hal itu. Jadi saya fikir sampai ke tahap demikian bagi saya tidak ada mustahilnya untuk kita, sebab memang negara kita kaya. Dan tambah apa disebutkan tadi dengan krisis atau genosid di Gaza,
sejumlah pelabur-pelabur Arab juga akan datang ke rantau kita ini. Negara kita terutamanya, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Baik, dalam kita mengejar impian untuk memberi kemakmuran kepada negara dan rakyatnya, kita juga melihat kepada sejarah lampau, kebanyakan peradaban-peradaban yang hebat-hebat ini musnah disebabkan oleh pertama pengkhianatan dan kedua persepsi. Betul. Soal pengkhianatan kita dah sebut tadi, PMX tidak akan berkompromi dengan pengkhianat sama ada dalam kalangan parti-parti gabungan mahupun dalam penjawat-penjawat awam. Kita tak nak ada deep state dalam kerajaan. Tetapi dalam mengurus kejayaan ini, kita berhadapan dengan satu masalah melawan dan memerangi persepsi. Kerana pada hari ini kalau kita lihat di media sosial terutamanya, kita agak ketinggalan untuk memenangi hati dan jiwa rakyat lantaran kelemahan di peringkat kerajaan Madani pada hari ini untuk memerangi persepsi. Ini saya lontarkan sendiri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan beliau bersetuju dengan apa yang saya nyatakan. Kerana dalam banyak baiknya, dalam buku ini saya minta berhubung dengan pejabat Perdana Menteri, PMO Office untuk dapatkan kopi. Ada banyak pencapaian yang telah kita capai, tetapi begitu sikit orang yang memahami, malah orang boleh menuduh macam-macam. Ini adalah kerajaan gagal, ini kerajaan Anwar Ibrahim ni hanya pandai bercakap. Tetapi dengan turunnya inflasi kepada 1.2, kemudian naik sikit bulan November kepada 1.5%, dengan FDI yang banyak yang diusahakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga menteri-menteri kabinetnya, membuat reform undang-undang yang pelbagai. Jadi dengan banyaknya perkara, rakyat tak cakna perkara itu, tapi mereka hanya melihat persepsi Islam Melayu terancam. Jadi perkara-perkara remeh ini mengambil tempat di hati dan minda rakyat. Komen saudara? Saya setuju sangat Dr. Azizan. Bermakna antara cabaran utama yang perlu kita lakukan, vacuum yang ada adalah penyampaian maklumat yang tepat dan betul kepada rakyat. Namun saya fikir dalam hal ini, maklumat itu ada sampai, tetapi oleh kerana perbezaan fahaman politik, ini sekarang telah menutup minda sebahagian daripada kita. Oleh demikian, saya kira jentera penerangan dan penyampaian maklumat yang tepat serta meyakinkan mereka memberikan maklumat yang sebenar, itu saya kira perlu lebih agresif. Perlu lebih agresif dalam berbagai bentuk. Saya kira dalam hal ini menjelang 2024, jentera-jentera yang membabitkan dari segi pemahaman penghayatan sebenarnya falsafah serta pendekatan yang dibawa oleh PMX yang memperhormat Sir Anwar Ibrahim Perdana Menteri kita, itu saya fikir kena betul-betul. Saya ingat lagi kalau ketika dahulu kita ada Biro Tata Negara contohnya kan. Setiap minggu ribuan akan melalui Biro Tata Negara. Ada Biro Tata Negara Perdana malahan. 1.5 hari dikendalikan oleh Perdana Menteri. 1.5 hari lagi dikendalikan oleh TPM sendiri. Saya hadir dalam program Perdana itu kan. Saya masih ingat lagi kan. Jadi bermakna, dan di situ memang berbagai pendekatan dalam konteks maknanya untuk mengubah minda penghayatan kepada apa yang ingin dibuat pada waktu itu, Wawasan 2020 pada waktu itu. Jadi maknanya waktu itu kesemua rakyat, lagu Wawasan 2020 itu bermain di bibir masing-masing. Betul. Jabatan kerajaan juga demikian. Semua sektor kena dan mesti melalui proses khusus bina negara dengan Wawasan 2020 sebagai tema utama pada waktu itu. Jadi saya fikir dalam hal ini juga sama ada semacam atau bagaimana yang demikian perlu kita gerakkan semula. Betul. Dan tema utamanya Malaysia Madani. Walaupun lagu Malaysia Madani laju sungguh saya lihat kan. Dan menyanyi penjenuh dan tema orang muda. Orang muda. Kalau Wawasan 2020 kita mudah sikit ikut je kan. Tapi ini memang laju sungguh. Tapi orang muda suka saya lihat. Jadi saya kira ini perlu kita sebarluaskan. Dan bagi saya tidak mustahil. Yang penting perlu kita lebih committed, lebih all out semua segmen sama ada parti ataupun media rasmi dan seumpamanya. Saya fikir pengarahan daripada Yang Berhormat PMX penting dalam hal ini supaya membetulkan persepsi ini penting. Kalau tidak akan selama-lamanya dia akan umbi Mahal Dahni, Madanon lah, Madani dan berbagai yang berbentuk demikian yang lebih mendapat tempat di hati rakyat. Walaupun banyak kebaikan yang telah dibawa. Jadi saya fikir ini jihad kita, jihad memberi kebenaran dan dakwah
yang sebenarnya. Itu jihad sebenarnya. Itu jihad juga sebenarnya. Ya. Betul. Dan saya, Saudara Mustafa, saya tertarik hati juga bila saudara mengatakan negara kita ni, it is one of the countries in the world. Saya dah, alhamdulillah ada rezeki Allah SWT beri kesempatan. Betul. Melawat banyak-banyak buah negara dan sebagainya. Negara kita ni dari segi disaster lah kita. Main disaster. Typhoon kita tak ada. Kalau sedangkan Taiwan, kalau sudah pergi ke Taiwan, Korea, Jepun, ada waktunya bila dibadai oleh typhoon tu, memang tak boleh nak buat apa pun sampai jam, sampai seminggu, 2 minggu tak boleh buat kerja. Kita tidak ada big flood. Sekarang ni masih musim banjir lah. Teman-teman yang tinggal di Kota Baru, di Kelantan dan juga di Terengganu. Hati-hati ya, masih musim hujan ni. Tapi kita tidak melampau. Kita punya kebanjiran ni kita alami. Dan kita tak ada volcano. There is no volcano. Yang ada volcano negara sebelah jiran kita, itu Indonesia. Dan kemudian kita juga tidak ada earthquake. Gegaran ke apa, bumi. Kalau saudara pergi ke Korea ataupun di sebelah negara sebelah Jepun dan sebagainya, mereka cukup takut dengan earthquake ni. Betul. Bahawa bila-bila masa saja earthquake boleh berlaku. Dan penghasilan bumi kita, Allah SWT, sebab itu China dulu punya Mong ataupun dia punya Sami. pemimpin-pemimpin mereka mengatakan Malaysia ini ada semenanjung emas. Ada Golden Peninsula dengan penghasilan minyak tak ada waktu tu, tapi kita ada biji, kita ada kita ada getah, kita ada macam-macam lah produknya, macam ke balak dan sebagainya ya, macam di Sabah tu dari dulu lagi for years lain tak ada balak. Sabah is the world record kayu yang terbaik. Dengan keadaan keberhasilan begitu, pendapatan negara yang banyak semua, dia hanya boleh, macam saya tak satu ni saudara awang ni saudara, dia kata saudara mana tadi tu? Saudara dia mana tadi? Dia kata bahawa Cik Awang. Kata Cik Awang, semua itu boleh terlaksana dan rakyat dinikmati kalau tidak ada ketirisan. Tak ada projek, tak ada pemimpin yang akan mengkayakan koroni. Macam kita katakan KKN tadi lah. Kronisme, korupsi, nepotisme. Dan sebenarnya dapatlah juga kita mengalami suasana di zaman Saidina Omar Abdul Aziz. Jadi saudara komen sedikit tentang ini. Ya, betul. Saya kata ini lanjutan daripada yang tadi lah kan. Ya. Maknanya memang Allah beri segala-galanya kepada anugerah kita. Negara kita. Anugerah negara kita tu berbagai sebenarnya. Dan dengan kepelbagaian kaum dan agama yang ada pada kita ini, sebenarnya ini juga satu rahmat kepada kita. Untuk kita saling kenal mengenal. Semangat itu yang perlu kita ada. Bagaimana Al-Quran sebutkan li ta'arafu itu, semangat itu yang perlu kita ada dalam menanggapi kepelbagaian kaum dan agama yang ada dalam negara kita ini, bukan sebaliknya. Kemudian dalam masa yang sama, bagaimana kan Tuan Amir sebutkan tadi, bahawa dari segi anugerah yang Allah berikan kepada sumber alam kita ini, memang cukup luas dan cukup ini. Sebab itu kalau kita lihat, seharusnya kita lebih pantas, lebih awal lagi ke depan berbanding Jepun dan Korea. Betul. Hatta dalam soal pembangunan ekonomi kita sebenarnya. Betul. Tapi oleh kerana ada banyak ketirisan, dalam kajian-kajian juga membayangkan ialah sejumlah hampir puluhan bilion sebenarnya tiris dalam setiap tahun. Daripada 300 bilion belanjawan negara kita ini, ada sejumlah 20 ke 30 bilion dalam beberapa kajian yang lepas tiris dalam ekonomi negara kita. Walaupun secara relatif baiklah berbanding dengan beberapa negara Afrika. Betul lah kan? Kan? Tapi pastinya kita mahu lebih baik dari itu. Jadi oleh demikian, saya fikir tidak mustahil. InsyaAllah, saya fikir keazaman yang ada pada Anwar untuk memastikan ketirisan itu minimal, pembaziran juga minimal, rasuah juga minimal, dibenarkan seluruh sumber manusia yang ada, sumber alam yang ada, dengan semangat, rukun, sendi, kemampanan, daya cipta dan beberapa yang lain itu, kita ada dengan manusia itu dibela dari segi keihsanannya, itu kita boleh lakukan secara bersama. Ihsan manusiawi yang penting. Ihsan manusiawi dengan ekonomi manusiawi yang sama-sama kita ingin gerakkan. Termasuk juga, saya fikir termasuk istilah lain, globalisasi manusiawi. Kita mahu global, betul. Tapi yang manusiawi. Bukan ala Amerika atau ala UK yang kalau kita lihat boleh menopang negara yang membunuh anak-anak, yang membunuh bayi dan seumpamanya. Jadi saya fikir dalam hal ini yang paradigma ataupun asas baru, pemikiran baru, prinsip yang ingin diketengahkan oleh Tuan Anwar Ibrahim. Dan insyaAllah, saya yakin bahawa bila ada keyakinan, because masalah dunia hari ini antara lain trust, keyakinan. Once orang ada keyakinan dengan kita, sama ada Jepun atau Korea atau China atau
Middle East, Asia Tengah atau negara lain akan melabur ke dalam negara kita, datang ke negara kita insya-Allah. Jadi dengan demikian akhirnya kesan kepada pekerjaan, tiada pengangguran dan seluruh sumber manusia digunakan dengan baik. Saya kira insya-Allah kita akan membina satu dimensi baru, era baru kepada kemakmuran negara kita, bukan sekadar kemakmuran ekonomi tapi juga pembangunan manusiawi yang ada di sana insya-Allah. Ya, ini saya berkongsi Dr. Izzat sebelum Dr. Izzat shoot the question sebab pagi ini kita tengok beberapa 2 hari lepas bagaimana pihak anggota pasukan keselamatan menyerbu di kawasan Jalan Silang 500 orang pendatang tanpa izin dan hari ini kecoh dalam media sosial perarakan di Johor. Di Pengerang. Di Pengerang. Betulnya ramainya rupanya berjalan kaki semua dan katanya kawasan area Gelam Patah tu. Jadi artinya negara kita ni menjadi tumpuan untuk mereka datang untuk mencari rezeki dan sebagainya. Tapi kalau kita masih lagi berada dalam krisis demi krisis, orang lain yang akan mengutip labanya. Betul Izzat? Betul. Betul. Tuan sila saya. Bagi Tuan Izan pula. Saya ini labs yang terakhir ni. Untuk kita mencapai apa yang dimahukan, yang digariskan oleh kerajaan Madani ni, satu elemen yang paling penting yang kita harapkan daripada rakyat. Maknanya dari sudut pentadbiran, kerajaan dia ada tanggungjawab dia. Tapi di kalangan rakyat, kita mengharapkan kebersamaan untuk bersama-sama dengan pentadbiran ini. Betul. Untuk mencapai apa yang telah kita gariskan. Kerana kalau semua usaha yang dilakukan oleh kerajaan itu tidak mendapat respon dan kerjasama yang baik dari rakyat, saya yakin agak sukar untuk kita capai objek itu. Komen. Okey, sebenarnya jawapan itu sebenarnya betul. Sebab saya fikir dalam hal ini, maknanya kalau kita lihat mana-mana perubahan besar, dia perlu ada perubahan minda. Sebab itu Jepun tadi dia ada falsafah serta motivasi Fukukokuhi. Ya, Fukukokuhi. Korea. Falun Gong. Ya. Jadi dalam konteks kita pun, kecemerlangan tamadun Islam sebagai contohnya apabila Umar bin Aziz dan seumpamanya. Mereka ada apa yang dinamakan sebagai Quranic culture. Budaya Al-Quran. Budaya Al-Quran itu apa dia? Menepati masa, rajin bekerja, bersemangat, tidak pernah putus asa. Itu ada dalam budaya Islam. Itu yang membolehkan 3/4 dunia ini ada sentuhan budaya Islam. Dari segi punctuality, ihsan sama manusia. Dari segi apa? Memakmurkan ekonomi negara. Dari segi apa? Simpati pada orang miskin dan seumpamanya. Oleh demikian pada hemat saya, maknanya dalam konteks kita Malaysia Madani pada hari ini, kita memerlukan Madani mindset. Kalau dahulu, Datuk Seri Abdul Rahman, dia ada revolusi mental. Revolusi mental. Buku dia ada. Revolusi mental pada waktu itu. Jadi saya fikir dalam hal kita hari ini, kita perlu bina minda Madani. Atau Madani mindset. Yang dalam minda Madani itu saya fikir perlu ada soal apa? Disiplin. Soal bekerja keras. Soal tanggup risiko. Soal amanah. Soal tidak fitnah. Soal budaya maknanya kasih mengasihi sama kita. Soal memahami adab ikhtilaf. Adab-adab dalam berbeza pandangan. Betul. Kita memang tidak akan serba sama. Dengan isteri pun kadang kita berbeza dan seumpamanya. Tetapi ada adab dan etikanya. Sebab itu seorang sarjana Islam, Taha Jabil Al-Lawani, rakan Dr. Anwar Bahim juga menulis buku Adabul Ikhtilaf fil Islam. Adab-adab berbeza pandangan dalam Islam. Dan terutama di kalangan pemimpin Melayu Muslim, kita kena baca buku itu. Sebab tidak boleh terelak, kita akan ada berbeza pandangan. Tapi kita kena faham akhirnya kita nak mempertahankan agama kita, nak mempertahankan bangsa kita, negara kita. Jadi untuk itu maknanya keutamaan walaupun ada berbeza pandangan, kita kena utamakan kepentingan rakyat itu. Kepentingan negara kita itu. Sebab itu dalam minda Madani pada hemat saya, hal ini penting. Dan minda Madani juga bermakna bukan kita mempermain-mainkan 3R. 3R ini tidak salah, itu realitinya. Kita ada royal, kita ada race, kita ada religion yang berbeza. Tetapi akhirnya, setelah ungkapkan tadi, mengenai Al-Quran ungkapkan dalam surah Al-Hujurat, akhirnya semua benda itu li ta'arafu. Untuk saling kita kena mengenal, menghormati. Bukan sekedar kena mengenal, tapi saling menghormati. Sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah hari ini pun, Kristian tetap ada juga di Syria. Tetap ada beberapa negara Arab. Di Egypt sebagai contohnya. Masih ada sebab lagi. Dihormati. Mereka juga bukan makna budaya di Egypt lebih teruk lagi. Begitu kan. Jadi bermakna kita juga dalam hal ini seharusnya melihat kebaikan kaum dan agama yang dalam negara kita bermula dengan persefahaman sama kita secara yang menasabah, persefahaman. Kalau tak boleh bersama pun tak apalah.
Tapi biar ada persefahaman. Kan? Biarlah cari-cari bulu ayam. Akhirnya bercantum juga. Jadi jangan sampai maknanya dengan kita berbeza pandangan ini, kita start, ni kafir, ni tauhid, yang ini tak syar'i. Permusuhan tak ada sepadan. Permusuhan yang berterusan. Ya. Walau kita patutnya bagaimana Rasulullah SAW membina Madinah pada waktu itu, dibina dulu ialah Masjid Quba. Masjid Quba itu tempat perpaduan di antara Ansar dan Muhajirin, di antara Aus dan Khazraj. Semua umat Islam berhimpun di sana. Rasulullah persatukan, bukan tempat untuk berkelahi, bukan. Demikian juga apabila Rasulullah SAW arahkan Abdurrahman bin Auf untuk membersihkan pasar Madinah. Yang waktu itu dikontrol oleh sejumlah Yahudi yang menekan, menindas dengan riba, dengan penyelungan, penipuan, timbangan seumpamanya. Maka Abdurrahman bin Auf betulkan pasar Madinah pada waktu itu. Setelah ini dibina kemakmuran ekonomi yang adil pada semua pihak, termasuk pada orang Yahudi, Kristian, termasuk dari segi asas perpaduan di kalangan umat Islam, Masjid Quba. Ini mencantumkan semua kekuatan kecemerlangan masyarakat Madani yang telah dibina oleh baginda SAW. Terpancar sehinggalah ke benua Amerika, sehinggalah ke benua Eropah. Sebab Amerika juga sebenarnya orang Islam lebih awal ke Amerika, bukan Christopher Columbus. Betul. Orang Islam sudah sampai ke benua Amerika 700 tahun sebelum Christopher Columbus. Dua pelayar yang membawa Christopher Columbus juga adalah Muslim. Spain pada waktu itu. Jadi bermakna dalam hal ini dibawa oleh Sultan Ibrahim, bermakna bila melihat bahawa semangat, nilai, bila pada waktu Islam yang universal dan boleh diterima oleh semua pihak, dan seharusnya juga bahawa semangat Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kau ya Muhammad kecuali untuk membawa rahmat ke sekalian alam. Dan saya yakin ini juga yang sedang dibawa oleh Sultan Ibrahim di bawah slogan Malaysia Madani, dan tugas kita, saya yakin bagaimana Datuk Azizan ungkapkan tadi, untuk betul-betul sampai kepada rakyat mesej ini dan maklumat ini secara tepat dan betul. Jangan diselewengkan, jangan diitukan. Dan saya yakin kalau insya-Allah kita bekerja keras, dengan pengalaman saya beberapa bulan ini, saya lihat mereka mulai lebih mengerti. Lebih mengerti. Walaupun sebelum ini dia kata kami tak tentang, tapi kami tak faham apa benda. Oleh demikian, dia tak boleh nak jual produk itu. So, we need a good salesman. We have a good product, Malaysia Madani. Actually, a very good product sebenarnya. Betul. Dan tidak juga dia ia kecampurkan juga daripada Wasan 2020, Islam Hatari, Satu Malaysia, kemudian Keluarga Malaysia. Saya agak tidak juga orang katakan satu yang detach daripada semua itu, tidak. Kesinambungan. Tetapi soal Anwar, saya fikir Madani ini ada asas falsafah kesinambungan yang lebih jelas, yang lebih kuat. Dan untuk itu saya fikir kalau ini produk yang kita ada, even we can sell the Malaysia Madani at the world stage. Dan ini Anwar buat waktu unggah baru-baru di bulan September yang lepas, beliau mulai memperkatakan secara ringkas Malaysia Madani dipentas antarabangsa PBB. Saudara, begitulah. Memang subjek ini terlalu panjang. Saya berhasrat kalau boleh masa-masa mendatang kita dapat mengundang untuk menghadapi tahun-tahun 2024. Kalau dapat kita nak bawa sekali lagi Saudara Mustafa Kamil hadir untuk kita berbicara. Sebab Madani ini sekarang mula kita dapat faham. Saya mengucapkan terima kasih sebab kita ni bulu waktu, saudara. Dan saya bagi ruang untuk Dr. Azizan sepatah dua kata. Ini baru director pertama sekali dalam AHF ni. Saya Dr. Azizan. Baik, apa yang kita nak rangkumkan pada hari ini ialah masyarakat kita terpecah-pecah akibat daripada terpengaruh dengan agenda sesebuah entiti ataupun pihak-pihak tertentu. Kerana kalau sama ada sedar atau tidak, kita nampak elemen-elemen atau ciri-ciri khawarij itu dalam masyarakat Islam khususnya itu terlalu menebal. Apa yang datang daripada kami itu betul, yang datang daripada kamu itu salah. Jadi kalau itu yang sering dipermainkan, kita tidak akan ada titik temunya. Macam tadi Saudara Mustafa sebut, adabul ikhtilaf itu, adab-adab untuk berbeza pandangan itu tidak diraikan. Jadi kalau kita tengok dalam isu pemuda Ashabul Kahfi, isu itu bukanlah isu besar sebenarnya. Kalau kita betul atau salah pun, dia tak bawa ke mana-mana, kan itu hanyalah satu fakta sejarah antara 7 pemuda yang beriman kepada Allah, sama ada dia Nasara, sama ada dia Kristian ataupun dia Islam. Itu cerita-cerita yang dinukilkan dan diwahyukan di dalam Al-Quranul Karim, dan ada perbezaan pandangan di kalangan ulama-ulama. Jadi masalah kita sebagai satu contoh, oleh kerana itu datang daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, itu salah.
Ya. Tapi kalau datang daripada ulama mereka, maka itu betul. Jadi perkara ini tidak akan ada titik temunya kalau kita mewarisi ciri-ciri yang ada pada golongan Khawarij ini, yang kalau kita tengok apakah mereka tidak beriman, mereka beriman kepada Allah, mereka ahlul Quran, mereka hebat kan, tetapi oleh kerana mereka sentiasa menganggap diri mereka betul, akhirnya masyarakat itu berpecah-pecah. Ya. Jadi kita ambil kesempatan pada malam ini supaya hentikan polemik yang tidak menguntungkan. Jadi perkara yang ada khilaf, biarlah khilaf, dan jangan kita orang awam memperdebatkan seolah-olah kita ini arif dan alim dalam bidang itu. Jadi tak payah nak cerita kedai kopi. Banyak perkara yang kita boleh cerita yang sama. Nak cerita benda-benda yang berbeza ni mudah, kan? Jadi nak cerita yang berbeza pasti akan ada polemik, pasti akan ada krisis di situ. Tapi kalau cerita yang bersama, insya-Allah. Jadi kita harap supaya netizen boleh ambil cakna perkara ini, kerana kita ada satu matlamat untuk kita memakmurkan negara dan rakyat kita. Ya, saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Saudara Mustafa Kamil kerana sudi hadir. Akan datang, jangan sedih, akan datang lagi, banyak lagi. InsyaAllah, umar dekat je. Ya, saudara Dr. Azizah, Datuk Seri Dr. Azizah dan teman-teman. Yang penting bagi kita sekarang ni, kita bukan untuk meneruskan perbezaan, tapi kita menoktahkan perbezaan dan mencari titik persamaan. Itu yang penting, saudara. Bersama kita menyantuni agar budaya negara madani, masyarakat madani ini dapat dilaksanakan, bukan sekadar diterjemahkan, tetapi terlaksanakan demi, saya mengharapkan satu ketika nanti kita dapat mengulangi apa yang berlaku zaman era Khalifah Omar Abdul Aziz. Sehingga kita jumpa lagi, saya ucapkan terima kasih pada dua-dua panel yang sudi, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.